Cara trade head and shoulders. Tengok dekat AUD US dollar hari ni kita boleh tengok ada sedikit breakout dekat level moving average. Kalau kita tengok dekat higher time frame, dia ada satu trend macam potential untuk ada head and shoulders sebab price tu dah gerak momentum ke atas. Okey, lepas tu dia ada retracement dan dia naik sikit, kemudian dia ada break pada bahagian neck ni kita panggil bahagian neck. Sini adalah drop base drop. Ini orang panggil juga sebagai pattern QM. QM ni Quasimodo. So QM ni bila dia break lagi rendah daripada level yang pucuk sebelum ni. So ni boleh kategori sebagai QM. Dia akan buat retracement sikit, lebih kurang area sini. Lepas tu mungkin dia boleh teruskan penurunan. Okay, so berapa banyak nak turun, tengok belah kiri. Kalau korang tarik sini, mungkin dia akan buat sedikit consolidation. Dia jadi macam cermin saja. Kemudian dia akan sambung turun macam dekat sebelah kiri ni, dekat level puncak base kenaikan dia. Okay, so inilah satu lagi teknik untuk korang boleh trade menggunakan pattern head and shoulders. Tapi untuk trade head and shoulders kali ni agak berisiko sikit sebab korang melawan arus. So bila korang melawan arus ni agak bahaya. Tapi pada pendapat kami, sebab kalau korang tengok sini, dia betul-betul dia follow dekat moving average tapi dia tak break. Kemudian kat sini pun dia tak break, tapi bila sampai level sini baru dia break moving average. So ini boleh kata satu signal yang dia boleh meneruskan penurunan dan dia reverse direction. So agak risiko sikit trade ni, tapi boleh cuba sebab kalau korang set stop loss korang paling tinggi pun korang risikokan lebih kurang level sebelum puncak ni, dan take profit boleh letak dekat area sini ataupun area bawah ni. So atas ni adalah take profit 1, yang kedua ni adalah take profit 2. So bila price tu dah sampai level take profit 1 ni, korang boleh layer sehingga level sini dan cuba untuk masuk lagi layer entry dan tunggu untuk dia hit take profit 2. Okay, so risk reward dia lebih berbaloi untuk korang try. Okay, kalau korang nak belajar lebih lanjut, boleh chat DM di IG, TikTok, Telegram, YouTube Prof Duit. Kami akan ajar korang free sahaja. Jumpa lagi dalam video akan datang.